Setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita, suka atau duka, senang atau susah, gembira atau sedih, semuanya adalah dalam kehendak Allah. Dan Allah tidak akan pernah berkehendak kepada kita untuk mensia-siakan diri kita. Tak. Kita kena cakap, Allah ini ketentuan Allah. Aku kena sabar sekejap. Kerana Allah menentukan ini supaya aku sabar. Dahlah sabar tu dapat pahala. Apa pahala sabar? Syurga. Apa ganjaran sabar? Syurga. As-sabru sawabuhul jannah. Sabar ni berita gembiranya adalah syurga. Maka lepas ni kalau berlaku apa-apa, tolong ingat bahawa bukan ini kehendak kita. Siapa nak sakit? Siapa nak susah? Siapa nak sedih? Tapi pernah tak hidup ni dalam kesedihan? Siapa nak kecewa? Tapi pernah tak hidup ni dalam kekecewaan? Pernah. Habis dah kita tak nak kehendak siapa? Adakah Allah buat kita sakit untuk mensia-siakan diri kita? Tak. Adakah Allah buat kita kecewa untuk sia-siakan diri kita? Tak. Allah tak tahukah orang perempuan ni sedih? Orang perempuan ni kecewa. Orang perempuan ni sakit hati. Orang perempuan ni segala-galanya kehilangan. Allah tahu tak? Allah tahu. Adakah Allah nak seksa diri orang perempuan? Inilah Allah nak angkat peringkat